Kerajaan negeri menjunjung kasih di atas keprihatinan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah di atas isu kedudukan dan hubungan negeri Kedah dengan Pulau Pinang, khususnya yang membabitkan aspek sejarah dan situasi semasa hari ini. Bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah menzahirkan keperluan untuk isu-isu ini diperjelaskan secara telus, termasuk yang berkaitan dengan pajakan. Kerajaan negeri telah melantik pasukan penyelidik yang terdiri daripada pakar-pakar sejarah dan perundangan, dan kajian mereka telah pun selesai. Pada 15 April 2025, pasukan ini telah membentang laporan akhir kajian mereka kepada ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli-ahli parlimen berkaitan isu tersebut. Pada masa ini, kerajaan negeri pada peringkat memuktamadkan lantikan peguam bagi melaksanakan analisis, penyediaan dokumen serta proses perundangan di mahkamah. InsyaAllah perkembangan selanjutnya akan menyusul dalam tempoh sebulan dua lagi.